Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan saya. Ini video ketiga untuk sesi hari ini. Video tadi tak sebut tarikh masa Okey, video ketiga. Sekarang ni pukul masih dah sama juga, iaitu hari Sabtu. Hari Sabtu 16. Tak ni tak sebut video. Tadi video tadi. Masa tak sebut juga. Saat ni masa video tadi dah ada pukul 6 berapa? 6:04 minit dah. 6:04 minit tadi. Tak ingat sebut dah dia. 6:04 minit ada tak? Sekarang ni 12 minit petang. Masih ada sama juga, itu hari Sabtu 20 pula. 16 Ogos 2025 Masehi bersama dengan 22 Safar 1440 Hijrah. Seperti biasa, video dalam report kita untuk hari ini, video ketiga kita hari ini. Video dalam report kita sekarang ni pukul 6:14 minit petang. Masa buat video ni lah. Sekarang ni 13 dah. Masa permulaan buat video ni pukul 6:14 minit petang. Okey, seperti biasa, video daily report kita untuk hari ni ada berlaku kekeliruan sikit, confuse sikit ni. Tukar orang mana soalan ni. Kena catik semula dah agak tu. Hutan-hutan ni. Waktu dia tak apalah. Yang mula tu. Jangan. Okey, untuk seperti biasa video ni daily report ni. Malam tadi lepas ada buat video penutup tu, saya terus balik ke rumah, tidur dalam pukul 2.40 minit pagi, bangun pada pukul 6.50 minit pagi, bangun mandi-mandi sembahyang subuh, kemudian sambung tidur balik sekejap, bangun pula 9.30 pagi, terus gegas siap, terus pergi ke kedai Fikri sebiasalah. Mungkin tak ada kerja kan, duduk relax kedai Fikri, minum air, tiba-tiba Adi tu, anak salah seorang bapak pada salah seorang budak saya bagi tanjak dengan pakaian merdeka kan, dia ajak pergi ke minta tolong di kemas persiapan untuk sambut merdeka lah, kemas kampung pada buah tu dia buat ke tu. Ada video saya rakyat tadi lah pagi tadi tengah fasa daerah ke apa tu lah, aktiviti pagi ni. Lepas tu terus sedang balik masuk waktu lahu tu, saya balik belahu, saya balik tu, saya relax sini kejap, tidur dah jenera sekejap. Sedar tu 2.40 mandi awal mandi semaya Zuhur. Pukul 3 saya balik. Pukul 3 saya balik ke rumah. Lepas tu tunggu bagai siapa pada pukul 3.24 siapa bagai 3.24 siapa rumah siapa ni tengah jalan. Lepas tu rumah dah jumpa dengan tu lah, adik saya terima di tengah jalan. Tapi tengok dalam rekod Shopee ni, maknanya 3.24 lah bagai diterima tu, dibayar diterima tu. Dua bagai ni tak sebut dah ada betul ni kupon oyak. Lepas tu selepas terima bagai tu, saya relax tu, tidur sekejap, ngantuk lah, tidur tak tahan. Tak main game ke apa, mengantuk, tidur sekejap. Bangun pukul 5.30, mandi semaya asar, lepas tu terus mai ke sini lah pada pukul 6.50 saat ni, 5.50 saat ni terus mai ke sini lah. Lepas tu pada pukul 6.4 minit petang ni terus buat video ni lah, video review bagai-bagai siapa tu. Lepas tu tiba ada gangguan, saya ada budak tu main minta bagi dia, bagi ni cuma tak payah lagi lah, 14-20 sen bagi jumlah harga bagi tu lah. Lepas tu tengok cek nak pastikan betul bagi dia. Dia ada satu meter bayar. Okey, clear lah, tukang kat lain ke. Manggil 3 bagi ada order 3 tu ada tak. Saya tu sadah tak order. Memang kita order. Tak order budak tu lagi tu tak. Tanya bagi siapa ke lagi. Confuse saya. Rupanya waktu apa ke rasa. Masa apa dah tu buat dah. Tak apa tu. Nanti setting mula tu. Lepas tu lepas selesai buat tu apa.
Lepas tu lepas selesai buat video review tu, terus buat video daily report ni pada pukul saat ni pada pukul 6.12 petang. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jap. Saya ajak nak cosplay ni. Nak pecah kostum baru. Bukan kostum baru, kostum karakter lama, karakter Kaneki Ken kan. Hak saya rosak dulu kostum tu, rosak saya ambil zip, rosak zip. Tak padan juga zip hak di Shopee tu kan. Lepas tu saya terpaksa beli kostum baru lah. Kostum dia Kaneki Ken hak plastik dia tu. Bahagian dalam dia tu. Pakai gold dia tu. Okey, saya nak cosplay ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.